Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam katanya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Dulu alam roh tuan-tuan, kita berjanji dengan Allah SWT, yang Allah SWT Tuhan kita. Apabila di alam rahim, kita dipelihara oleh Allah SWT, dan makan kita hanya melalui pusat tuan. Kita tidak berak, tidak kencing, tapi dipelihara oleh Allah SWT tuan. Dan apabila di alam dunia pula, kita diuji oleh Allah SWT. Semua yang berlaku ni semua atas ketentuan Allah SWT. Kita ingat Allah SWT, kita akan berjaya tuan. Kita ibadat pada Allah SWT, kita akan berjaya. Apabila dia pada masyarakat, apabila di alam roh, kita disimpan. Kita menunggu kedatangan kiamat, kita disimpan dulu. Apabila di alam kuburan, dan tuan, kita disimpan oleh Allah SWT. Sama ada simpanan kita disimpan dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang buruk tuan. Itulah kita disimpan dalam kubur. Dan apabila daripada masyarakat nanti, kita menunggu pula penghakiman kita sama ada syurga atau neraka tuan. Ini tempat kita. Yang sebenarnya kampung kita lah kampung syurga tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum.